tadi lah tu. Mai saya kupaskan dulu. MD2. Ha? Tak apa. Mai saya kupaskan. Memang saya dah sediakan untuk rasa semua orang, ya. Saya akan bagi rasa. Ha? Ni MD2. Ya, okey. Ni lagi mana? Okey, boleh rasa. Tiap-tiap orang kena rasa, ya, sebab Pak Din memang disediakan untuk dirasa. Okey, makan. Okey. Okey, baik. Ni, ya. Itu manis tak? Okey, rasa. Boleh, kalau boleh tak. Tapi boleh dicecah dengan sambal rojak mana? Mai. Bagi letakkan sambal rojak, bagi dia tuang je. Kan? Ha, rasa. Potong untuk dia. Nah, pisau. Bagi. Nanti saya kupaskan, ya. Ha, okey. Okey. Mana? Okey, untuk sambat. Mai Pak Din akan bawa melawat ke depan lah. Ya, Pak Din punya kebun yang lawatan ada satu di luar je. Yang kalau kadang. Sekejap. Dia ada yang besar, buah besar tu. Tak apa, ambil je. Lagi. Siapa tak rasa nenas lagi? Semua jual. Yang tu yang untuk beli nenas yang tu, ya. Naik. Ambil lagi. Lagi siapa? Siapa yang tak ada? Kita ada jual es krim jus nanas piau dengan rojak. Dan kita boleh pergi kebun, jap. Mai pergi kebun pun boleh. Mai. Kita tengok kebun. Mai pergi kebun. Jom.